Hai, untuk video hari ni Ali nak tunjuk dengan korang kita punya cooler box yang 45 liter punya. Kalau korang beli yang 45 liter ni dia special sikit tau. Sebab apa? Kita dah sediakan roda dekat akak abang untuk akak abang tarik, tolak dan memudahkan kerja akak abang. So lepas ni tak ada rasa sakit pinggang, sakit belakang. Okey, kalau akak abang yang mana yang suka angkat berat tu dah tak nak angkat berat, dan lepas ni akak abang beli je dengan kita punya cooler box ni. Kalau akak abang nak angkat pun boleh juga tau, sebab kita sediakan handle bahagian kiri dan juga kanan macam ni. So kalau nak angkat boleh, akak abang nak tarik, nak tolak pun boleh, tak ada masalah. Untuk kita punya cooler box ni, dia punya sejuk tahan 48 sampai 72 jam tau. Kalau akak abang pandai guna, lagi boleh tahan lama. Kita punya cooler box ni dekat bahagian atas dia ada cup holder tau. So kita punya cooler box ni boleh juga jadikan dia sebagai meja. Dan kita ada lagi drain hole dekat bahagian bawah ni tau. Untuk fungsi kita punya drain hole ni untuk tak nak bagi akak abang tungging kita punya cooler box dah. So lepas ni taklah buang masa akak abang nak keluarkan barang-barang dalam kita punya cooler box. Lepas tu nak tuang air dia, nak cuci semula. Lepas tu nak masukkan semula barang-barang, sangat renyah kan. So akak abang buka je drain hole dekat bahagian bawah ni. So air akan keluar sendiri dekat bahagian bawah. Okey, jom kita tengok dekat bahagian dalam pula. Untuk dekat bahagian pintu dia, kita ada lock yang macam ni tak, dia sangat kuat. Dengar tak? Lepas tu kalau akak abang perhati dekat bahagian pintu ni kita ada letak getah tau, untuk bagi dia pendap lagi dan sangat ketat ketika kita tutup. So oksigen yang sejuk dekat bahagian dalam dia tak adalah keluar. So dia tak mudah cairlah untuk ais dekat bahagian dalam ni. Kita bagi dekat akak abang sekali dengan dia punya dawai ni penahan untuk tak nak bagi cooler box kita, dia punya pintu ni terhempas ke belakang. So Ali selalu nampak kan dia tak ada yang penahan ni. Bila kita buka dia terjatuh dan terhempas ke belakang. So kita punya dekat bahagian pintu ni dia akan cala ataupun ada risiko untuk pecah juga tau. So dekat bahagian dalam dia besar macam ni. Kapasiti dia hanya 45 liter tau. Kalau korang beli dengan dia, kita akan bagi dekat awak free gift. Tada! 10 pieces ice pack. Lupa nak bagi tahu, untuk kita punya cooler box ni hanya ada dua warna sahaja tau. Warna putih dan juga warna biru macam ada tengah tunjuk sekarang ni. Kalau akak abang berminat, tunggu apa lagi? Jomlah grab dekat website dekat bawah sekarang. Bye bye.